Tukar kompresor wajib buat flushing manual. Pakai shower. Ni kena pakai shower ni. Daripada suction hose keluarkan liquid pipe. Daripada suction dia masuk dekat cooling coil. Lepas tu dia keluar balik, dia cuci balik. Sebab sistem dia tak hitam teruk. Dia buat flushing. Walaupun tak hitam, wajib kena buat flushing. Ni kompresor ni dah rosak ni. Honda N-Box. Okey, Honda N-Box kompresor dah rosak. Selepas kompresor kita akan ganti filter dryer. Ambil filter dryer. Filter dryer. Ni. Ni filter dryer dia. Nampak dia ada hitam sikit. Ni condenser ni. So kita akan buat flushing condenser, kita akan buat flushing piping, cooling coil. Lepas tu macam case kereta ni, motor kipas dia rosak. Okey, dah buka dan kita akan ganti motor kipas yang baru. Seperti biasa kita cek bocor. Discharge hose dia bocor, dah buka pam angin. Okey. Oh sini dah bocor, dah pam angin tadi. So kita ganti yang baru, buat flushing balik. Okey, manakala yang ada masalah aircon kereta, boleh datang dekat bengkel kami di Nurka Aircon Specialist Ampang Pandan Jaya. Okey, apa-apa pertanyaan boleh tekan link di bio. Saya akan reply satu-satu insya-Allah. Dan terima kasih semua support di Nurka Aircon Specialist Ampang Pandan Jaya.